Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tahun 2025 telah melabuhkan tirainya. Bagi kami di PPZ Mawib, ia adalah satu tahun yang penuh dengan cabaran, syarat dengan pengalaman dan tentunya banyak pencapaian yang membanggakan. Terima kasih saya ucapkan kepada setiap daripada anda, pembayar zakat, pewakaf dan juga rakan-rakan strategik kami kerana telah menjadi sebahagian daripada perjalanan ini. Setiap sumbangan anda bukan saja menyempurnakan hablum minallah, malah mengukuhkan hablum minan nas, iaitu menghubungkan rezeki dengan mereka yang memerlukan, memberi harapan dan membawa perubahan nyata pada masyarakat di wilayah persekutuan. Di sinilah makna sebenarnya akhirnya sempurna apabila ibadah kepada Allah diterjemahkan menjadi manfaat sesama manusia. Dan kita melangkah ke 2026 dengan hati yang lebih tenang dan diberkati. Sepanjang tahun 2025, kita telah bersama-sama belajar dan memperbaiki diri. Kita menyaksikan bagaimana zakat dan wakaf ini boleh menjadi instrumen yang bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi membina asas serta jambatan ekonomi, sosial dan juga spiritual untuk komuniti yang memerlukan. Dari pendidikan, perubatan, hinggalah kepada kemudahan masjid dan juga pusat komuniti. Semuanya menjadi bukti bahawa kita telah bekerja dengan niat yang ikhlas dan tindakan berstrategi yang mana impaknya terasa nyata. Melangkah ke tahun 2026 adalah masa untuk kita menyusun azam dan memperbaharui niat. Dalam konteks zakat dan wakaf, ia bermaksud terus menanam kebaikan bukan hanya pada bulan Ramadan tetapi sepanjang tahun. Setiap sumbangan yang diberikan dengan ikhlas adalah saham akhirat dan ia akan terus memberi manfaat duniawi dan juga ukhrawi. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus konsisten dalam menunaikan amanah ini. Seperti mana firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebahagian daripada harta mereka, dengan itu kamu dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Bagi setiap pembayar zakat dan pewakaf yang menyumbang, ingatlah bahawa setiap sumbangan bukan sekadar angka atau dokumen semata-mata, tetapi lebih kepada harapan, peluang dan senyuman yang kita berikan kepada mereka yang memerlukan. Dan untuk PPZ Mawib, amanah ini adalah merupakan tanggungjawab yang akan kami terus pikul dengan penuh dedikasi, profesional dan integriti. Selamat menyambut tahun baru 2026. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dengan kesihatan, keberkatan dan yang lebih daripada itu ialah kejayaan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Teruskan bersama kami dalam misi yang mulia ini kerana setiap zakat dan wakaf yang disalurkan adalah perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.